Yang mana? Makan nasi Arab. Lepas tu sambung shopping. Okey, jom. Ni, Ni. nasi Arab dan shawarma. Kan ada macam lagu ke-8 tu makan nasi Arab. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Apa you ada? Ada mandi chicken, mandi lamb syam. Mandi lamb 2. Boleh makan. Received 44 ringgit. Ni aku order tadi pukul 5.35. Pukul berapa dia siap? Aku tengah lapar ni. Wait. You bagi bungkus macam ni. I mau makan sini. Okey, boleh makan sini abang. Macam Okey. Tapi kita ada bungkus biasa, boleh kasih. Selalu orang kata portion banyak besar, minta bungkus balik. Oh. Saya rasa bagi bungkus terus, habis tak habis mau Oh balik. macam tu ya you ah. Inilah. Ini lamb soup dengan sambal. I makan dulu ah. Welcome abang. Ramai juga orang cakap nasi Arab dekat Ekonsel ni sedap. Rasak-rasak macam ni. Dia punya servis laju lah. Pukul 5.42 abang dah ambil dah. Dahsyat. Rasa banyak. Sama je banyak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ketul. Ni kita simpan lah. Kita makan satu dulu lah ya. Ingatkan sikit portion dia. Rupanya banyak kat portion dia. Ini seorang makan ni. Terlentang. Kita buat Melayu. Kita buat Arab. Orang makan. Macam ni, 2 orang makan pun dah kenyang ni. Dan satu bungkus ni kita bagi anak-anak kita makan kat rumah. Masuk kambing. Sure, so kami kita try. Bismillah. Sedap juga rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut lah kambing dia. Cari. Cili dia sedap tak? Jadi approve. Tambah lagi. Satu bungkus ni kita habis ni raya. Benda sedap mesti bertambah. Jangan malu. Nice. Kita ni jual mahal sebenarnya. Okay. Padahal boleh je makan satu bungkus. Nak juga sharing is caring. Tapi nasi Arab ni memang sedap makan pakai tangan. Pakai pula sudu plastik macam ni, dia kurang sikit feel lah. Tapi nak basuh tangan, pergi kana jauh. Kita pakai sudu je lah. Abang suka betul lah dengan dia punya sos tomato ni. Kan? Tapi satu je dia tak ada. Rasa apa? Timun. Ayam pun bukan makan sayur kan? Timun makan. Okay, kat mana sedap nasi Arab ni? Berbanding dengan nasi Arab sebelum ni kita makan. Kat nasi dia ke? Dekat kambing dia ke? Ataupun dekat sos dia ke? Nasi Arab dia kena sedap dekat nasi. Sup dia. Betul dia? Sini. Oh, dia bukan letak kat kambing lah. Kambing ni, kalau kita dah masuk dalam oven, automatik dia akan Lembut. lembut. Dia kena pandai buat nasi lah. Ini dia pakai kambing apa? Rasa-rasa? Biri-biri. Oh. Tapi satu lah yang kat sini tak best. Kita nak berbual susah. Murah-murah. Kalau korang ada tempat, kedai nasi Arab yang lain, yang lagi sedap, recommend. Kau sampai? Okay. Mesti kita sampai.